Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita dalam program Duha Jamu Ratu Malaya atau JRM Pasir Gudang yang berkeudara setiap hari Rabu jam 9 pagi hingga 10 pagi. Cuma pada minggu ini kita ada 2 kali siaran. Pertama Rabu baru-baru ini, yang kedua hari ini, hari Sabtu 22 bulan 11 2025. Untuk kita melengkapkan, kebiasaannya setiap seminggu sekali, tapi ada kan masyarakat tertentu minggu lepas kita tak buat, maka kita minggu ni buat 2 kali. Tapi masih lagi tajuk kita pada tanda-tanda kiamat siri yang keempat. Tanda-tanda kiamat siri keempat ini kita akan membahaskan tanda yang ke-21 sehingga tanda yang ke-30. Atau mungkin 31 berdasarkan waktu yang kita ada. Jadi kalau kita lihat kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang tanda kiamat. Ini kerana kasih sayang Rasulullah kepada kita, supaya kita bersedia. Dan ini adalah proses membina keyakinan. Dari hari ke hari kita makin yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebahagian itu tidak berlaku pada zaman Rasulullah. Nabi memberitahu sesuatu yang telah berlaku berdasarkan wahyu Allah Ta'ala pada baginda SAW, yang berlaku pada zaman baginda SAW sebagai satu mukjizat, dan yang akan berlaku juga sebagai satu mukjizat untuk tatapan umat akhir zaman, supaya mereka mengetahui benarnya baginda SAW dan pertuturan, pengkhabaran. Dan kita tak sebut Rasulullah meramal, kerana ramal ini berdasarkan kepada teka-teki, tapi Rasulullah beritahu ini yang akan berlaku. Maka ini bukan ramalan, ini wahyu. Dan ini mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan bicarakan tanda yang ke-21. Baik, tanda yang 21 ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, antara al-khufat al-urat ru'at asy-sya yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda kiamat yang ke-21, kata Rasul, kamu akan melihat pada gembala kambing, yang asalnya gembala kambing yang bertelanjang kakinya, akhirnya mereka ini yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam membina bangunan. Ini kejadian yang disebut oleh Nabi SAW. Dan riwayat Nabi kata, wa ra'aital hufatal jiya' al-alata kanu ru'usan nas fadhalika min ma'alimis sa'ah wa asyratiha. Kamu akan melihat satu hari nanti, kata Nabi SAW, orang-orang yang dahulunya berkaki ayam, yang sentiasa kelaparan, yang sentiasa kemiskinan, tiba-tiba mereka menjadi ketua-ketua manusia. Maka menjadi ketua-ketua manusia, maka itulah di antara tanda kiamat dan juga kesudahan alam ini. Ketika mana Rasulullah ditanya, waman ashabu sya' wal hufat al-jiya'il ala, waman ashabu sya'i wal hufata wal hufatul jiya'ul alatu. Siapakah dia orang-orang yang dianggap sebagai pengembala kambing dan juga pejalan kaki ayam, yang lapar lagi miskin? Maka jawab Rasul, al-Arab, orang Arab. Jadi Nabi menyatakan tentang Arab Badui, yang mereka ini akan berlomba-lomba membina rumah, membina bangunan. Dan ini yang kita lihat, dek limpah harta yang banyak, sehingga hari ini mereka membina buruj. Kita lihat perlombaan membina bangunan tinggi. Kita pun Malaysia terlibat juga, dibina Menara Petronas, yang pernah mendapat tempat yang kedua, ketiga sebagai menara berkembar tertinggi, antara tertinggi di dunia. Dan kita lihat China pun buat, Taiwan pun buat. Namun persaingannya akhirnya berakhir di negara Arab. Maka terbinanya Burujul Arab di Emirat Arab Bersatu. Yang terbaru bila kerajaan Saudi mengumumkan pembinaan Jeddah Tower ataupun pembinaan bangunan tertinggi di Jeddah, yang ketinggiannya lebih pada 1 kilometer, yang akan menjadi bangunan yang tertinggi di dunia. Tetapi pelaku perlombaan dengan negara Arab menimpakan harta kekayaan mereka bagi menunjukkan kebinaan-binaan tinggi mereka. Dan ini di antara tanda kiamat yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun tengoklah, sebagai negara Arab, dia punya limpahan kekayaan luar biasa. Rasulullah bukan sekadar beritahu tentang bagaimana mereka membina bangunan-bangunan tinggi,
Tapi maksud membina bangunan tinggi ini juga menunjukkan kemewahan yang melampau. Akhirnya negara-negara Arab menjadi tempat para wisata atau para pelancong, para ahli korporat berkampung di sana. Sehingga contoh Emirates, contoh sekalian, selain daripada Qatar, Kuwait, Bahrain, menjadi tempat pelaburan yang logistik yang paling termasyhur di dunia. Semua datang untuk melabur. Negeri antara negara yang tak ada income tax. Bayangkan Emirates ni tak ada income tax. Qatar tak ada income tax. Kuwait tak ada income tax. Jadi pendapatan negara dia fully tanpa dicukai. Ke mana negara-negara maju yang lain, Amerika ada income tax tinggi. Sepanyol, Britain, Itali, Jerman, semua negara income tax ni luar biasa tinggi. Dia pergi pada negara Islam, zero income tax. Untuk menunjukkan limpahan kekayaan yang melampau dan negara mereka. Sehingga mereka tidak berhajat cukai rakyat mereka. Ini disebut oleh Nabi SAW bagaimana Arab Badui secara keturunan mereka. Kalau kita baca baik Arab Badui Qatar ke, Arab Badui Emirates ke, Arab Badui Saudi ke. Semua mereka ini latar belakang mereka daripada keluarga pedalaman. Bukan keluarga ke depan seperti Quraisy dan sebagainya. Bukan Quraisy. Golongan-golongan yang dahulunya asal keturunan orang miskin, tapi lihat bagaimana Allah tukar mereka menjadi orang kaya. Ini bukan bentuk penghinaan, tapi ini tentang tanda kiamat. Yang miskin jadi kaya dan sebaliknya. Dan di antara tanda yang ke-22 ialah salam tidak diberikan melainkan kepada orang yang dikenali. Tetapi bila Rasulullah menyatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in iza fa'altumu tahabbabtum afshus salam bainakum. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk syurga melainkan sehinggalah kamu beriman. Tidak akan beriman sehinggalah kamu berkasih sayang. Apakah aku ingin memberitahu kepada kamu sesuatu yang mana kamu lakukan, kamu akan berkasih sayang sesama kamu? Sebarkan salam. Asalnya tuan-tuan, Islam mengajar kepada kita sebar salam. Orang kita kenal, orang tak kenal tak kisah. Bila Rasul ditanya, ayul Islamil khair? Orang Islam yang mana yang baik? Nabi kata, orang Islam paling baiklah taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu memberikan salam pada orang yang kamu kenal dan orang tak kenal. Tetapi akan berlaku di akhir zaman. Kata Nabi SAW, inna min ashratis sa'a an yamurra ar-rajul fil masjid la yusalli fihi raka'atain wa an la yusallima ar-rajul illa ala man ya'rif. Di antara tanda kiamat itu seorang lelaki lalu kat masjid tapi dia tak berhenti untuk sembahyang 2 rakaat. Maksudnya masjid menjadi tempat pelancongan. Masuk pelancong dah. Tak ada pun nak solat tahiyatul masjid. Yang kedua kata baginda SAW, tidak diberi salam melainkan orang yang dikenali sahaja. Orang kenal maka dia beri salam. Orang tak kenal tak beri salam. Maka ini tanda kiamat. Sebab itu tuan-tuan sekalian kita, bila tahu ini satu kesalahan, maka menjadi suatu keperluan atau kepahaman kita. Tuan-tuan kalau tuan-tuan jumpa siapa-siapa pun beri salam. Kenal ke, tak kenal ke, suku sakat kita ke, orang negeri kita ke, bukan negeri, berilah salam. Itu tanda kebaikan, keimanan kita. Jangan jadi seperti penduduk akhir zaman yang lupa beri salam melainkan pada orang yang dikenal saja. Dan yang ke-23, 24 dan 25 iaitu berleluasanya perniagaan dan terlibatnya wanita dalam perniagaan dan monopoli dalam perniagaan. Ada 3. Yang pertama ialah perniagaan berleluasa. Dulu bila sebut je berniaga cuma kat pasar je. Dia tak akan berkembang kat lain, kat pasar. Kita nak beli apa-apa, pergi pasar. Jadi pusat perniagaan cuma di pasar, dipanggil suk. Rasulullah menyatakan tidak akan berlaku kiamat sehingga perniagaan berleluasa. Hari ni tuan-tuan, perniagaan di rumah-rumah. Perniagaan setiap orang berjalan bawa perniagaan. Dulu nak berniaga pasar. Hari ni berniaga ni, rumah pun dah jadi kedai-kedai. Bukan sekadar rumah, setiap orang berjalan, dia bawa perniagaan. Itu melalui telefon, online. Tuan-tuan buat telefon, saya buat telefon, ialah perniagaan. Daripada sini kita berniaga macam-macam. Ini disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, inna
baina yaday as-sa'ah taslim al-khassah wa fushu' at-tijarah hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala at-tijarah wa qat' al-arham wa shahadat az-zur wa kitman shahadat al-haq wa zuhur al-qalam. Kata Nabi SAW, inna baina yaday as-sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, taslim al-khas, kita terangkan, beri salam pada orang khusus. Wa fushu' wat-tijarah, bertebarannya perniagaan. Hatta tu'in al-mar'atu zawjaha 'ala at-tijarah, sehingga seorang tadi, isteri, terpaksa tolong suami dalam perniagaan. Tada dulu, isteri, sejak zaman berzaman, isteri ni dia bukan jenis watak orang bekerja. Kalaupun mereka bekerja kerana darurat, kisah anak-anak Nabi Allah Syuaib terpaksa kerja mengembala kambing kerana mereka menyebut ayah kami tua. Sayyidina Musa AS berkahwin dengan salah seorang daripada anak Nabi Allah Syuaib dan bekerja bagi pihak keluarganya. Dan kalau kita baca sejarah wanita bekerja, wanita ini tidak bekerja melainkan selepas tamatnya Perang Dunia Pertama. Pada bila tamat Perang Dunia Pertama dan Kedua, isi keluarga di Eropah mengalami kehilangan suami mereka. Akhirnya mereka tidak ada cara lain bagi memenuhi nafkah melainkan mereka mesti bekerja. Maka berlakulah revolusi pekerjaan wanita di Eropah. Kesan daripada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Akhirnya mereka masih makin mendapat tempat. Walau masih dianggap hina bagi perempuan bekerja, bagi keluarganya kerana lelaki yang akan menanggung. Sebab itu perempuan dulu, bila dijanji je dia akan kahwin. Kenapa? Kerana mesti ada orang tanggung dia. Dia bukan macam hari ni, janda pun tak nak kahwin. Yang bujang pun tak nak kahwin. Kenapa? Mereka dah ada duit. Mereka kata kami perempuan dah hebat, kami dah ada duit. Kami yang boleh tanggung lelaki. Jadi kami pun tak nak kahwin. Dia ada bahayanya. Perempuan bekerja apakah hukum? Dan sehingga saya katakan wanita bekerja tak popular. Isu wanita bekerja tidak popular satu ketika dahulu. Bukan kita menerima semua wanita adalah suri rumah kerana bebanan rumah sudah cukup. Tetapi bukan bila kita tak bagi dia kerja tanda kita hina dia, merendahkan IQ dia, kebolehan. Bukan. Tanggungjawab dia di rumah luar biasa. Saya rasakan kalau suami diminta duduk membina atau melaksanakan tanggungjawab di rumah, mungkin suami semua boleh akan pingsan. Dengan melahirkan anak, menyusukan anak, menjaga anak, memasak, mengemas semua. Ini menjadikan mereka tidak ada masa yang cukup. Maka cukuplah mereka dengan sebab tanggungjawab mereka di rumah ditanggung oleh suami masing-masing. Dengan cara yang paling baik. Tapi zaman berubah. Dan inilah tanda kiamat. Sehingga mula tercetus tesis-tesis hukum wanita bekerja. Saya ingat masa awal 90-an, dibangkitkan isu ni dalam banyak fatwa-fatwa. Dan saya baca banyak fatwa ketika itu. Di antaranya ada para ulama menyatakan tak boleh perempuan bekerja. Kenapa? Kalau berlaku pergaulan sosial, berlaku perkara-perkara pendedahan aurat dan banyak benda lah. Dan apa yang mereka sebut dulu, walau mungkin ditertawakan, hari ini nyata. Banyak mana wanita bekerja akhirnya berlaku perbuatan seks bebas. Yang terbaru kita dengar, saya dengar lah. Isteri pura-pura ambil cuti untuk berkhalwat dengan lelaki lain. Walau dia ada suami dan ada anak-anak. Dan suami percayalah sebab isteri dia kerja. Bang, saya ni kena kursus, kena outstation, keluar. Akhirnya ditangkap khalwat. Bayangkan luluhnya hati suami, si isteri yang menggunakan kaedah bekerja. Sebab wanita ini perlu ditahu, bila dia bekerja, dia terdedah dengan banyak gangguan. Walaupun dia sudah berstatus isi orang lelaki ni dia bukan jenis orang, mereka orang ada agama. Itu pun boleh terlajak juga. Dia cuma nampak ini perempuan, dia akan kacau. Itu je. Perempuan tuan-tuan dia jumpa kat mana-mana pun, kecenderungan lelaki mengacau tu tinggi. Di jalan raya, kat kubur. Lepas tu Nabi tidak mensyariatkan, atau Islam tidak mensyariatkan wanita ke kubur. Kalau ke kubur pun orang tengok orang terganggu dia. Lawa perempuan ni, comel perempuan ni. Dan lawa perempuan ni dia bersifat subjektif. Saya tengok perempuan tu tak lawa pun, tapi ada lelaki lain tengok lawa. Saya tengok perempuan tu tak adalah menarik pun, tapi ada yang melihat ia sebagai menarik, jazabah. Sebab itu Islam letak wanita di rumah demi menjaga kemuliaan mereka daripada menjadi tatapan lelaki-lelaki yang angau yang sebagainya.
Tapi bila benda itu, kita seperti tak dapat elok wanita-wanita bekerja. Lalu apa yang kita perlu tanggung risikonya bila luasanya pergaulan? Antara isteri orang dengan suami orang, isteri orang dengan lelaki lain dengan mudah. Mereka bergaul, mereka naik kereta, mereka berdina, mereka bersapa, mereka berbreakfast sama-sama, mereka outstation sama-sama. Kononnya atas alasan kerja, alasan kerjaya. Kononnya ni cuma kawan, kami cuma berkawan. Semenjak bila perempuan berkawan dengan lelaki? Perempuan tak boleh kawan dengan lelaki. Melainkan berlaku sesuatu takkan elok. Tapi dah jadi satu normalisasi. Rasulullah dah ingatkan tentang bagaimana wanita bekerja. Tetapi kalau wanita itu bekerja dengan keberadaan suami, maka ini selamat. Seperti suami berniaga, isteri ditolong, okey. Suami bekerja di syarikat yang sama dengan isteri, ya okey. Dia lebih selamat. Tapi once bila mereka berlainan tempat kerja, berlainan majikan, maka bermulalah perkara yang dibimbangi, yang ditakuti berlaku. Yang saya katakan apa yang dibimbangi oleh ulama-ulama terdahulu berlaku kepada apa yang berlaku sekarang. Berlakunya penceraian. Kenapa? Kerana partner di pejabat di tempat kerja. Dia nampak yang ni lebih menawan, dia pun nak cerai dengan tu. Pakat-pakat. Dan paling malang tuan-tuan, bila isteri orang ni, dia lebih banyak masa dengan lelaki lain berbanding suami dia. Kerana budaya kerja. Budaya kerja menyebabkan dia lebih banyak masa dengan lelaki lain berbanding suami dia. Akhirnya apa jadi pada rumah tangga ni? Habis. Dia pergi kerja lawa-lawa, wangi-wangi. Itu tak ada benda tak kena tu. Kadang-kadang ada suami-suami matanya buta. Dia tak nampak perubahan isteri dia. Isteri bila pergi kerja, lawanya melampau. Perubahan sikapnya melampau. Bersemangat kerjanya lebih daripada semangat duduk rumah. Sepatutnya suami perlu punya sifat syak. Atau sifat ghirah. Cemburu. Mesti ada. Kalau dia cuma pakai biasa, dia tak solek, dia tak wangi-wangi, okeylah. Tahu. Tapi kalau setiap keluar mesti happening, trending, semua ada. Tapi bila rumah cuma landing je lah. Duduk rumah tunjuk penat. Rumah semua pakai yang tak terurus. Kalau mula nak keluar, dia mula tunjuk gaya-gaya menarik. Maka kita katakan ini ada sesuatu yang tak kena. Dia seronok dipuji oleh lelaki-lelaki lain. Ini kerosakan. Baik. Tentang tanda kiamat. Kita sebut tadi bahawa perniagaan berleluasa. Kita dah faham situasi kita sekarang. Dan wanita mula membantu suaminya. Tapi akhirnya berlaku lebih teruk pada itu. Dan kata Nabi SAW, Saitara ba'd at-tujar ala suq. Bahkan berlaku monopoli dalam perniagaan. Tetap berlaku, asalnya perniagaan ini semua orang ambil bahagian masing-masing. Awak ambil sikit, ni ambil sikit. Tapi lama kelamaan perniagaan ini bertukar menjadi monopoli. Akhirnya, durian ni asalnya semua orang jual durian. Asalnya lah. Saya jual durian. Yang ni pun jual durian. Semua jual. Tapi akhirnya jadi monopoli seorang je. Dia membekal buah durian untuk semua. Berlaku monopoli. Jual ikan. Dulu tuan-tuan zaman dulu semua orang jual ikan. Dia tak ada conquer. Yang ni jual ikan. Yang ni jual ikan. Masing-masing kalau buk masing-masing. Akhirnya wujud monopoli. Seorang je peraih ikan yang akan jual ikan. Dan semua orang akan ambil dengan dia. Maka menyebabkan harga tidak stabil. Harga tidak akan lagi murah. Tetapi di pasaran dunia atau di pasaran domestik, kenapa harga tak murah? Antara faktor harga tak murah kerana monopoli. Dia kalau harga ni setiap orang saya katakan meniaga, setiap orang ke laut dijual sendiri hasil ikan, maka harganya kompetitif. Berlaku perlawanan. Yang ni mungkin akan jual murah dan sebagainya. Tetapi kalau harga itu di monopoli, di conquer, maka apa akan jadi? Harganya akan ditetapkan mengikut sewenang-wenangnya. Dia tidak lagi bersifat kompetitif, tidak ada persaingan. Dan ini disebut oleh Nabi SAW tentang perniagaan-perniagaan yang dimonopoli. Sehingga seorang itu yang menguasai suatu perniagaan. Kalau itu dalam Islam, bila Nabi SAW menyatakan, Inna min ashratis sa'ah an yafshu'al mal wa yakthur wa tafshu'at tijara wa yadhhar al-jahl wa yabi'a ar-rajulu al-bay'a fa yaqul la hatta asta'miru tajira bani fulan wa yaltamisu fil hayy al-'azim likatib la yujad. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam,
Di antara tanda kiamat itu, harta melimpah ruah dan banyak. Perniagaan juga akan berkembang. Kejahilan agama berleluasa. Seorang bila mana nak jual sesuatu kepada seseorang, dia berkata, tidak, sehingga saya terpaksa, saya mesti minta izin dulu daripada peniaga-peniaga tertentu. Dan dicari pada kampung-kampung yang besar, seorang yang akan menulis, seorang yang menjadi penulis yang untuk mengelakkan perselisihan, maka tidak diperolehi. Maksudnya tuan-tuan sekalian, nak beritahu kepada kita, bila seorang nak jual satu barang, mereka tak berani jual sehingga mereka mesti minta izin fulan bin fulan. Kan orang ni conquer perniagaan. Dan kelak kata Rasulullah, tidak akan ada lagi jurutulis untuk perniagaan. Kenapa tidak ada jurutulis perniagaan? Kata para ulama, kerana berkembangnya alat-alat elektronik. Dulu tuan-tuan bila satu jual beli dibuat, dia kena ada penulis. Sekarang tak perlu dalam telefon. Tuan-tuan pegang telefon direct. Maka dia membuka ruang scammer yang banyak. Kerana ia tidak lagi melalui kelompok yang akan menulis menjadi saksi. Ini semua daripada mubasyarah ataupun kita katakan jual beli langsung antara penjual dengan pembeli. Kemudian di antara tanda kiamat lagi. Yang ke 26, syahadat az-zur. Syahadat az-zur yakni saksi palsu. Di akhir zaman, saksi boleh dibeli. Bila Nabi SAW menyatakan, di antara dosa-dosa besar itu, ala wa qaul az-zur. Ketahuilah perkataan-perkataan bohong. Atau dalam riwayat lain disebut syahadatuz zur, penyaksian palsu. Tentu hari ini bila seorang nak dapatkan hak orang lain, dia nak jadikan sebagai illegal ataupun legally ikut undang-undang. Walau ini mengambil hak orang lain, mereka melantik saksi-saksi palsu. Saksi-saksi yang dibeli sehingga saksi menjadi perniagaan. Bayangkan saksi ni dibeli untuk menyaksikan bagi pihak dia, menyokong bagi pihak dia. Kita tahu dalam jual beli apa-apa pun dia mesti ada saksi. Saksi ni asalnya orang yang amanah. Tapi bila berlaku pengkhianatan, penipuan di akhir zaman, ketamakan, maka dia saksi-saksi pembohong mula muncul. Dan yang ke-27, di antara tanda akhir zaman, iaitu ditutup kebenaran. Kitman syahadatul haq. Mana-mana jalan-jalan kebenaran, maklumat-maklumat yang benar akan ditutup. Baik dari sudut berita, surat khabar, TV. Mereka akan keluarkan berita mengikut inspirasi ataupun aspirasi pemerintah. Akhirnya berita-berita itu tidak benar. Mereka menyembunyikan kebenaran akhbar-akhbar yang ditulis. Hari ini tuan-tuan kita ada vlogger. Kita ada YouTuber, influencer, paid review. Yang menyembunyikan kebenaran demi mendapat habuan. Sebab hari ini di antara pekerjaan yang tanpa kita sedar, mungkin kita belum sampai level itu untuk tahu. Influencer adalah satu pekerjaan. YouTuber, satu pekerjaan. Bahkan pendapatannya jauh lebih lumayan barangkali daripada pemain bola sepak. Jauh lebih kaya. Tetapi banyak YouTuber yang lebih kaya daripada pemain bola sepak yang dianggap sukan paling mewah. Kalau kita sebut bola sepak ni paling kaya, dia ada 1 bilion. Ada seorang YouTuber pendapatan atau kekayaan lebih pada 1 bilion. Income YouTuber sampai 400,000 sebulan. Lebih kurang influencer. Income dia sampai ratus ribu. Sehingga ramai anak-anak muda ingin menjadi influencer. Tak ambil SPM pun tak apa. Maka ini tuan-tuan sekalian, kita lihat dengan ruang begini. Apa maksud? Akan tersebar pembohongan. Bila ahli-ahli politik menggunakan khidmat influencer, mereka upah buat satu video dengan bayaran sampai 5,000. Saya dipahamkan, saya dimaklumkan. Ada seorang influencer, dia upah oleh parti ataupun ahli politik dengan nilaian satu video RM5,000 untuk memburukkan orang yang dikehendaki. Tak kira lah. Buat satu video. Satu video RM3,000, RM1,000. Hanya satu video.
Kerana kemahiran dia, followers dia ramai. Follower dia mungkin 100,000. Kemahiran menghuraikan isu. Akhirnya mereka menggunakan untuk apa? Kitmanul haq, menutup kebenaran. Jadi ini zaman bahaya. Zaman hari ini orang akan dengar apa influencer kata. Dulu kita akan dengar apa pembaca berita kata. Hari ini apa influencer kata. Apa paid review sebut. Hari ini kalau kita pergi kedai makan. Dulu tuan-tuan paid review ni. Sebagai besar ada agama lah. Dia cuma review kedai Islam. Hari ini sanggup paid review, dia review kedai-kedai orang kafir. Dan dia cuba menghalalkan sebab dia makan. Bila orang tanya status halal, dia kata, oh ini dalam tak apa sebab semua tukang masaknya Melayu, kita confident. Chef dia Melayu. Itu justifikasi halal dia. Kerana dia dibayar. Dia membuka ruang untuk orang Islam makan kedai-kedai orang kafir. Yang tidak ada segi halal. Hanya sekadar kerana dia review, oh sedap makan-makan. Dia mula-mula tu tak tunjuklah dia makan babi ke minum arak. Kerana haram tu bukan babi arak je. Makanan yang disediakan oleh orang kafir yang tidak menepati syariat hukumnya haram. Dan cara orang merosakkan agama dengan cara makanan. Hari ini saya kata paid review yang tidak bertanggungjawab, yang tidak ada agama. Yang pergi review kedai-kedai kafir dan menyembunyikan kebenaran. Tak nak cerita status halalnya. Bukan cuba berbohong dengan mengatakan, oh dia dalam permohonan halal dan tak ada masalah sebab chefnya halal. Bila ada seorang membongkarkan satu kedai nasi ayam. Dia jenis nasi letak dalam, kita katakan apa ni, tanah bekas tanah liat. Tak nasi, tak ayam, tak kicap. Dia letakkan kicap tu haram ada alkohol. Tadi cuma tunjuk orang Melayu masak tu. Dia belakangnya orang kafir. Kicap yang digunakan kicap yang ada alkohol. Akhirnya habis. Rosak. Sebab itu kita berpesan pada golongan paid review ni. Bertakwalah pada Allah. Kamu review kedai-kedai orang kafir, kedai-kedai yang tak ada segi halal, kamu ajak kami makan. Tidak akan kamu rasa berdosa. Hanya untuk kamu dapat duit 300-400 sekali review. Even kalau kamu dapat 1,000 pun sekali review. Sebab itu mana-mana kedai-kedai kafir yang sendu-sendu nak suruh Islam masuk. Maka dia cuba halalkan dengan paid review Muslim. Maka ini semua benda-benda yang kita panggil kitman al-haq, cuba menyembunyikan kebenaran. Dan di antara tanda-tanda kiamat, zuhurul jahal, zahirnya kejahilan. Dan zahir kejahilan di antara perkara yang berlaku pada akhir zaman. Jadi sebelum kita cerita tentang kejahilan, insya-Allah kita bagi ruang sedikit untuk iklan sebelum kita meneruskannya insya-Allah. Kak Nur, kenapa ni? Okey tak? Hah? Dah lah, Dina tengoklah ni. Hai dan Assalamualaikum. Bagi semua tu kan yang tengah bergolak galik tentang perkahwinan ataupun hubungan suami isteri, jom join kita punya trip iaitu di Rumah Hutan Sempena Forum Forensik Keluarga yang bertajuk Rosaknya Rumah Tangga di Akhir Zaman. Diketuai oleh panel eksklusif kita iaitu Puan Rozita Ibrahim, Ustaz Ilyas dan juga Puan Sarina atau dikenali sebagai Kak Tam. Okey. So tentatif dia adalah macam mana? 29 hari bulan tu kita dah terus pergi. 28 hari bulan 11 2025 tu kita akan berkumpul di tapak parking Dewan Seberguna Taman Mawar dan juga bayarannya adalah RM100 sahaja. Itu adalah termasuk pengangkutan dan makanan. Untuk ketahui lebih lanjut info, boleh kontak admin di atas untuk info yang lebih lanjut. So, jumpa anda di sana. Bye dan Assalamualaikum. Kita dalam siaran Doha Jamratul Malaya, kita membicarakan tentang tanda-tanda kiamat dan juga komentar kita terhadap apa yang berlaku pada zaman ini ataupun isu terkini. Antaranya ialah kejahilan yang berlaku. Nabi SAW menyebut, Inna baina yaday sa'ah la ayyaman yurfa'u fiha al-'ain wa yunzalu fiha al-jahl atau yanzilu fiha al-jahlu. Di antara tanda kiamat akan berlaku waktu-waktu di mana Allah akan angkat ilmu dan Allah turunkan kejahilan. Tetapi bila Allah Ta'ala menyebut, mengajar kita dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan bagiku ilmu.
Perkenalkan di antara doa yang ma'thur. Kita kata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakan padaku ilmu yang beri manfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang diterima. Tetapi apa yang berlaku di akhir zaman, berlaku kejahilan. Bukan kejahilan IT. Hari ini orang tua yang dah tua sangat pun reti telefon. Sebab keperluan telefon hari ini. Bukan kejahilan mereka dalam urusan duniawi. Hari ini pembelian banyak pakai mesin-mesin vendor. Bukan kejahilan dari sudut ilmu-ilmu berkait dengan pengangkutan. Mereka dah pandai pengangkutan yang pelbagai, pemoden ini. Tapi kejahilan dalam agama. Kita lihat bagaimana nak belajar agama, sekatan-sekatan mula makin tinggi. Walhal bukanlah ramai orang nak dengar ilmu agama ni. Dia nak dengar ni sikit. Dia nak mengajar pun sikit. Tapi sekatan ni tinggi, seolah-olah ni ada satu demand yang tinggi. Merawat kejahilan hari ini satu bebanan bagi umat dan bebanan bagi orang alim. Tetapi bila kita lihat bagaimana kejahilan ini dibantu untuk kekal jahil. Dan ilmu ini tidak dibantu untuk disebarkan. Wa imma dari sudut undang-undang yang ada. Sekatan demi sekatan. Dan memberi alasan konon menyekat ajaran sesat. Apakah benar-benar justifikasi itu berlaku? Ataupun kita katakan terhasil? Ajaran sesat tetap tersebar. Kerana tuan-tuan kena ingat ajaran sesat ni tak akan tersebar kat masjid atau surau. Dia tersebar secara tertutup. Dan bila hari ini masjid dan surau tidak dijadikan sebagai pusat ilmu terbuka, lalu manusia mencari tempat-tempat yang bersifat tertutup. Maka datanglah golongan yang tak layak mengambil kesempatan. Tuan-tuan, orang kalau tak layak, dia tak akan mengajar masjid punya. So ada orang tu, tuan-tuan jangan ambil kira seorang tu, exception tu. Purata siapa yang nak masuk gelanggang silat, pasti orang pandai bersilat. Tak ada orang bila masuk gelanggang silat, silap pun tak reti. Dia tahu kenapa dia masuk. Tetapi bila kita katakan, ilmu ini tidak dibantu untuk tersebar. Orang dah mengaji Mesir, dah mengaji universiti macam-macam, tapi tetap pengiktirafan secara macam ni. Maka ini kita katakan proses merendahkan intelektual, merendahkan universiti yang mereka belajar. Kalau macam tu baik kita buat satu akademik, dia akademik tauliah, senang cerita. Masuk sini tu dapat tauliah. Ni orang dah belajar peringkat tertinggi sekian-sekian. Tapi dia perkecilkan, dibina naratif-naratif songsang, dilabelkan, sehingga sekatan-sekatan berlaku dengan berleluasa. Antara asatizahnya berlaku pelabelan, antara pihak berkuasa, antara pihak orang awam. Tanpa terjadi pada agama, kejahilan berleluasa. Kejahilan berleluasa kerana orang-orang yang layak mengajar tidak diberikan suatu kelapangan dan keluasan. Tetapi dibina naratif bagi menjauhkan daripada masyarakat. Akhirnya hari ini kita tengok masyarakat kita merasa lebih selamat tak belajar berbanding belajar. Nanti kalau belajar label macam-macam, baik tak belajar. Akhirnya surau menjadi sendu. Tuan-tuan tengok dalam YouTube sekian-sekian, setengah surau. Bukan setengah surau, banyak surau. Yang mengajar seorang, yang dengar pun seorang. Yang mengajar seorang, yang dengar jauh-jauh macam tak ada orang. Dalam keadaan macam tu pun masih lagi diketatkan. Jangan. Jangan belajar mereka orang ada tauliah. Patutnya sebut jangan belajar mereka orang ada ilmu. Tauliah. Kami yang bagi tauliah. Kami yang akan tentukan. Akhirnya undang-undang yang sebegini. Yang kalau dia digunakan untuk memudahkan, menyokong, okey. Tapi digunakan untuk menyekat ikut selera dia. Siapa yang kata boleh, dia boleh. Siapa kata tak boleh, dia akan kata tak boleh. Akhirnya kejahilan berleluasa. Maka kita tanya tanggungjawab siapa selepas ini. Tak kejahilan yang berlaku. Masjid, hatta setengah mereka takut masjid penuh. Mereka bangga stadium penuh dengan hiburan. Tapi kalau masjid penuh mereka takut, oh ni mengajar apa sampai penuh masjid ni. Sebab orang ajar betul biasa 4 orang je. Oh dia punya mentaliti dia. Gerung mereka. Akhirnya mereka buat sekatan ni ustaz-ustaz yang berpengaruh. Jangan ceramah tempat kita. Nanti ramai orang. Habislah kalau ramai orang. Tapi kalau artis panggil luar negara. Kalau bak ustaz okey ada sekatan. Ustaz negeri lain tak boleh masuk negeri kita.
Walaupun terkenal dengan ilmu dan sebagainya. Tak boleh. Nanti glamour, nanti ramai orang. Ini kebodohan yang berlaku dalam masyarakat. Dan proses mematikan jiwa beragama dalam masyarakat. Itu manusia macam bab berhibur. Mereka nak artis popular. Mereka nak dengar. Dalam bab agama, mereka juga nak ustaz-ustaz yang popular. Untuk mereka dengar. Tapi bila ada setengah buat sekatan negeri. Negeri ni tak boleh. Negeri ni tak boleh. Kenapa? Sebab kita nak utamakan orang tempatan. Kita nak utamakan orang tempatan utama. Islam ni bukan agama tempatan. Islam ini kepunyaan umum. Sejagat. Tapi kalau main bola, international. Kalau berhibur international, bab mengajar agama, kita nak ustaz tempatan. Supaya ustaz luar tak mengacau kita. Kita mengacau siapa? Mengacau ketenangan orang-orang yang cuba pegang kuasa dengan cara yang salah. Yang memegang amanah dengan cara tidak bertanggungjawab. Kerja mereka mematikan agama, bukan menghidupkan agama. Hanya mereka takut mereka tidak popular selepas ini. Tentu mereka cukup takut ustaz-ustaz popular. Takut sangat. Lalu mengenakan berbagai sekatan demi sekatan atas alasan yang kita tak masuk akal. Kata ajaran sesat, tak sesat. Cuma ustaz ni glamour sikit. Tak boleh ni glamour. Kena ada satu tempat, seorang ustaz glamour dipanggil. Sehingga penuh orang, beribu. Maka dipanggil semua jawatan kuasa ni. Disuspended kan. Lalu ditanya, berapa bayaran ustaz ni? Apakah ambil duit masjid? Dia kata, kita ambil duit masjid. 1 sen pun duit masjid tak guna. Bukan kita duit masjid dapat pula banyak duit. Tak puas hati lagi nak tahu siapa bayar. Nak tahu juga. Siapa bayar ustaz ni? Tentang dia, golongan ini begitu takut. Kita pun hairan. Inilah golongan-golongan yang penyebab kejahilan umat. Padahal ustaz ni boleh bawa crowd yang ramai. Masjid pun penuh, tabung masjid. Dan orang bersemangat belajar agama. Masjid itu juga dikenali sebagai satu pusat ilmu. Tapi demikian mereka mematikannya. Dah habis. Langkah itu dikudungkan. Ini proses menjahilkan umat. Sebab itu kita lihat. Apa yang berlaku, proses menjahilkan umat ini begitu menakutkan. Sepatutnya orang-orang yang dikuasai, saya tak kata semua, sebahagian mereka. Menggunakan kuasa untuk memandaikan umat. Kadang-kadang mereka berbangga, kami dah bagi, dah banyak, dah tak boleh ribu dah. Tetapi mereka tidak lihat keberkesanan. Orang-orang yang saya kata berkesan dalam dakwah, mereka tidak mahu membabitkan orang ni. Orang-orang yang mereka agak-agak tak berkesan, ni kita bagi tahu dah. Yang berkesan dalam dakwah, yang benar-benar mengubah minda, skeptikal, sifat-sifat yang berjaya melakukan anjakan paradigma. Yang perubahan. Membuka mata mereka pada kesedaran. Tentu orang ni mereka tak amat takut. Kan memang perubahan tadi sampai ke peringkat mereka. Nanti mereka pun kena berubah. Ada saya kata ustaz-ustaz yang hadir di masjid surau, dia boleh ubah cara orang ni berfikir. Sehingga semua orang mereka berani infak pada jalan Allah. Masjid itu akhirnya berubah. Kapeknya, airconnya, kipasnya. Kerana kesedaran yang ada. Bukan semua aktiviti mudah disebabkan kesedaran yang tinggi. Maka perkara-perkara seumpama ini menunjukkan pentingnya ilmu. Tetapi saya katakan kita berada pada zaman orang yang redha pada kejahilan. Maka kejahilan di antara tanda kiamat. Bukan kejahilan ilmu dunia, kejahilan ilmu agama. Dan kalau tuan-tuan panjang umur, proses menjahilkan umat ini akan terus berlangsung dan berlaku. Bagaimana? Hiburan diutamakan, majlis ilmu dikemudiankan. Majlis ilmu ini bersifat selektif. Orang-orang yang berdasarkan kemahuan orang-orang yang nak. Tapi bila hiburan tidak selektif, terbuka. Daripada menyanyi peringkat sekolah rendah sampai menyanyi peringkat alam tua, alam barzakh. Peringkat umur alam barzakh menyanyi. Diperluaskan. Panggil artis international, panggil K-popnya, panggil Hindustan, panggil semua. Satu dunia berkumpul. Tapi untuk majlis ilmu tak. Kalaupun kami panggil satu dunia untuk satu kelompok tertentu. Bukan sebagai satu bentuk hidangan harian. Hanya untuk menjadikan satu hujah. Kami panggil lah ini majlis. Tapi bukan bentuk hariannya. Maka ini kita bimbang kejahilan akan menjadi penyakit. Baruh umat. Maka orang yang berilmu. Ingat. Amanah kamu pada ilmu yang Allah berikan. Sekalipun kamu tidak dibenarkan untuk menyampaikan ilmu melalui penguatkuasaan tertentu, maka jangan dipedulikan. Kerana ini tanggungjawab kamu. Maka sebarkan ilmu dengan cara yang kamu masih ada ruang.
cara menulis, cara menegur, cara hari ni dalam YouTube-nya, ruang yang masih ada yang tidak boleh disekat lagi, gunakan ruang tadi. Ruang yang mereka sekat, tak apa, Allah akan buka jalan lebih banyak. Kerana permulaan dakwah ini bermula daripada disekat. Rasulullah SAW bila berdakwah bermula disekat. Bukan Nabi diberi ruang, tak. Nabi disekat. Maka Nabi tunjukkan kepada kita pelbagai cara sehingga dakwah itu terbuka. Dan kita berada di akhir zaman, akan ada sekelompok yang cuba menyekat. Maka jangan pedulikan sekatan, cari jalan-jalan yang terbuka luas. Saya bukan terus ilmu kebenaran, saya bukan terus hidayah kepada manusia. Kerana kita perlu memerangi kejahilan yang merupakan barah kepada umat ini dan punca orang kafir menguasai orang Islam. Kerana kejahilan, wallahu bisawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi tanda-tanda kiamat lain pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.